Dekat Pak Mat Western ni ada western je ke? Nak makan tradisional juga. Awak pula tak ada. Dekat Pak Mat ni pun ada juga makanan tradisional. Kita ada lontong. Okey, sekarang ni Mel tunjuk dekat apa? Ada apa dalam lontong kami. So sekarang ni, dekat dengan Una sekarang ada nasi impik. Kita akan bubur dalam 8 biji tu. Ada 8 biji. Okay, first kali, Una nak bubur ayam. Ayam kita akan bubur 2 ketui. Lepas tu kita bubur udang seketui. Nampak tau? Udang. Tu kita bubur kuah. Inilah kuah dia. Kuah kita memang pekat dan likat. Bismillahirrahmanirrahim. Tu senduk tapi kita akan bubur kuah dia tu melimpah. Nampak tak? Kita nampak udang pula. Okey, ni udang. Ada ayam. Cik pula bubur telur separuh. Okey, dah bubur telur kan? Yang lagi specialnya lontong kami ni, kita bubur sambal mak tok. Ni. Alhamdulillah kita ada sambutan sambal mak tok ni. Ramai orang sedap nak makan. Sambal daging. Nampak tu. Ni dia, siap dah kita punya rupa lontong. Inilah lontong dekat Pak Mat Western. Untuk harga pula lontong ni, hampa rasa berapa ringgit untuk lontong ni? Cuba hampa komen.